Lah. Okey, jadi Tom dah menyanyi berapa lama dengan kumpulan Tom? Dah 2 tahun. 2 tahun Jadi dah susah senang bersama tu dan sekarang berpisah dengan mereka. Katakanlah Tom ada rezeki, Tom memenangi MyStars LG RM100,000 dengan kontrak rakaman album. Adakah Tom masih akan meneruskan perjuangan bersama dengan kumpulan Tom? Okey, Tom, kalau Tom tak ada rezeki, kalau tak ada rezeki lah dengan MyStars LG, andai kata kalau diorang tak nak terima Tom pun, Tom haraplah diorang masih menerima Tom sebagai kawan. Dah susah senang bersama macam tu kan. Yalah. Tapi kalau menang, ceng-ceng. Tak apa, kita simpan dulu Kita simpan sampai minggu yang ke-12. Baiklah, kita bersedia dengan persembahan seterusnya. Pesertanya ialah Mai Sarah Ismail atau nama manjanya Sarah. Kita saksikan sekarang. Saya Sarah. Pengalaman saya sebelum masuk MyStars LG, saya buat show, saya menyanyi di rumah orang kahwin, saya menyanyi untuk dinner. Pengalaman yang pahit di mana saya kena tipu pas mengenai payment. Pas saya pernah dapat offer stewardess, saya pergi interview dan saya diterima. Tapi saya tolak sebab saya nak belajar dan saya suka bidang ni. Jadi MyStars LG ni, bila saya dapat, inilah platform saya untuk tunjukkan saya boleh buat dekat semua orang. Jelingan manja menusuk ke kalbuku, menambah rasa cinta dalam lubuk jiwaku. Ku tahu dia menyinta dari bayangan tingkahnya. Jangan pura-pura ya bang, jikalau aku mendapat akuannya, aku kan bahagia hidup dalam dunia. Tidak dari ruang matanya, ku tahu dia menyinta dari bayangan tingkahnya. Jangan pura-pura ya bang, jikalau daku mendapat akuannya, aku kan bahagia hidup. Oh hidup, oh hidup dalam dunia. Itulah dia persembahan daripada Sarah ya. Saya dengar tadi pun, saya diri pun dah Saya sukalah. Alamak Sarah, kasih Ya, bang. jelingan manja sikit boleh tak? Manja tak bang tadi? Tak ada Suka sekarang. manja ke tak? Saya nak sekarang juga jeling manja kat saya. Memang hebat. Tapi secara serius ya, satu lagu yang sukar dinyanyikan, sukar dibawakan. Anda merupakan peserta yang kuat dari segi teknikal. Terima kasih. Jadi saya nak tanya soalan, awak boleh jawab dengan tulus hati, boleh? Boleh, jujur. Siapakah pesaing hebat anda dalam MyStars LG musim ketiga? Saya pilih Tom. Pilih Tom. Tom. Ya ke? Kenapa? Dia memang paling rapat di sini dengan saya, satu bilik pun. Satu bilik Dan pernah okey. kenal dia lama lah. Aha. Dia wakil luar negara bang. Oh, Wakil ya? ke Los Angeles bang. Ke Los Angeles saya tak tahu pun. Ya. Wah.
Nampaknya pesaing hebat awak merupakan Tom. Ya tak apa, Abang syorkan awak akan lakukan yang terbaik untuk meraih RM100,000 dan juga kontrak rakaman album. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Okey, jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita ada persembahan terakhir daripada peserta wanita kita dari Sabah. Bah. Jangan ke mana-mana, cantik orangnya. Ai, jangan tekan. Ai. Kita kembali selepas ini. Biarlah jauh dari yang biasa. Terima kasih kerana masih bersama saya Naz dalam konsert My Stars LG musim yang kedua. Kedua pula, salah lagi, 3. Minta maaf, abang pergi sekolah kira sampai 2 je. Okey, tanpa membuang masa lagi, kita akan bersama dengan peserta terakhir kita. Namanya Senisah Majlin, datangnya dari Sabah. Kita berikan tepukan gemuruh untuk Chin dengan lagunya Kesal. Berulang kali ku coba mengerti, namun kau tak pernah untuk menyadari. Biarpun penuh duri harus ku hadapi. Berlari ikuti langkahku, menyongsong matahari. Biarlah kan ku tempuh jalan hidup sendiri tanpa engkau lagi. Itu buktikan semua bahwa diri ini bukanlah sekadar boneka yang dapat kau jadikan mainan. Rasaku kena dia, rasaku kena dia. Harapan hidup berdua ternyata sia-sia. Rasaku kena dia, rasaku kena dia. Lebih baik putus saja daripada tersiksa. Rasaku kena dia, rasaku kena dia. Harapan hidup berdua ternyata sia-sia. Rasaku kena dia, rasaku kena dia. Lebih baik putus saja daripada tersiksa. Hidupku jadikan Yo, saya pun rasa rock lah. Nasib baik saya pakai benda ni. Saya pun rasa rock. Itulah dia persembahan daripada Chin. Mantap sekali. Tapi tak nak tahu kenapa dia hebat sangat tak? Sebab dia ni training sejak dari muda, sejak dari bangku sekolah. Tapi bukan secara profesional, tetapi bersama dengan ahli keluarganya. Betul. Dengarlah. Orang tua saya selalu gelar saya penyanyi rumah. Saya selalu hari-hari karaoke di rumah. Mama bapak saya selalu buat competition untuk adik-beradik dalam rumah. Saya dengar audition My Star LG ini. Saya berpekat dengan adik-beradik saya. Bincang, bolehkah kita buat hari-hari yang kita buat dalam rumah itu satu reality? Orang tua saya sebenarnya suka fanatik sangat musiknya, tapi dia tidak mau anak-anak dia jauh, nyanyi jauh. Dia cuma suka tengok anak dia menyanyi depan dia. Tapi sampai bila saya harap orang tua saya puas hati,